جعلته سهلا وأنت تجعل هذا إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 270 ni dan 277 dua ayat ni dia berkaitan riba, harta riba sebagaimana yang kita baca pada pagi kemarin. Orang yang makan harta riba ni, makan mana guna harta riba, selain daripada ni hak Nabi royak Tuhan akan laknat dia, dan laknat sebenarnya tak berkat, tak berkat, rezeki yang tidak berkat, dan Tuhan marah orang yang makan harta riba ni. Di hari bangkit esok dia ni, dia akan bangkit supaya dengan orang masuk syaitan. Kerana hasutan syaitan ni dia ada di tubuh dia. Jadi orang-orang lagu ni dia beralasan kena mung ni makan harta riba, kena mung ni kalut dengan riba. Lalu tu pok ni dia buat alasan, dia jawab kata jual beli sesungguh jual beli tu serupa dengan riba. Dah apa jual beli boleh riba, tak boleh serupa tu lah. Tujuannya nak tambah harta. Nak ayatnya kedua-dua ni serupa. Orang yang ingkar dia kata lagu tu sedangkan Tuhan ni ngoyak dah kata jual beli tu halal, adapun riba tu haram. Apabila orang tu duk buat dengan harta riba sebelum daripada mari hukum Allah Subhanahu Wa Taala duk ngoyak riba ni bahaya sikit-sikit, ya wak dulu tu tak tu biarlah. Tuhan kata falahu ma salaf, ya wak dulu tu jadi hak dia lah, tak apalah. Lepas ada tu urusan dia tu duk dengan Tuhan. Tapi kalau dia ni duk kacau lagi, tahu dah riba ni tak boleh, duk kacau lagi buat, maka sedialah diri untuk nak jadi penghuni neraka. Kita takutnya penghuni neraka ni janji, Tuhan janji dengan orang yang makan riba ni hum fiha khalidu, duk dalam tu kekal selama-lamanya. Dalam ayat yang kita akan baca ni sepatutlah juga Allah berfirman yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah Subhanahu Wa Taala Allah ni akan memusnahkan, menghancurkan riba ni. Tuhan akan peracur di sini. Kalaulah dia ni berkalut dengan riba, sama ada peracur di tangan dia sendiri ataupun tak ada nak peracur dengan tangan sendiri tapi dia guna, maka di dalam guna harta riba tak ada berkat. Tuhan janji dah sini yamhaqullah, yamhaqul hapuh keberkatan tak ada, habuai hak baik pun tak ada, tak serupa dengan sedekah. Wa yurbi sadaqat, tak serupa dengan sedekah. Sedekah ni dia akan berkembang. Kita sedekah dia akan berkembang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Riba ni ada, nampak dia kawannya, tapi Nabi ayat kita kata dia tu kurang. Dia kurang. Nampak kawannya, tapi walaupun kita ni rasa kagum
dengan hak kita boleh banyak laba banyak, tapi sebenarnya dia tu adalah ila qalbihi ila kulli qaqi qaqure qasiki sedekah ni tak. Sedekah ni bila dia sedekah maka dia akan bertambah. Nampak harta tu rugi hilang, tapi di sisi Allah seolah-olahnya sebagaimana hadis yang Nabi ni, dari hadis yang agak panjang sikit, Nabi kata orang yang sedekah bila dia sedekah dengan walaupun dengan buah tamak sutir, tapi dengan ikhlas dia, dengan hati yang murni, yang sedekah dia, maka Tuhan akan terima dengan tangan kanan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan akan terima dengan tangan kanan dia. Lepas tu Tuhan akan kembali hak sedekah dia ni seolah-olah dia ni supaya dengan orang duk biak atau duk kembali ke pera utah. Waktu kau banyak sebesar-besar apa ni boleh banyak supaya dengan besar bukit Uhud. Itulah maksud hadisnya. Nak ayatnya sedekah ni nampak dia kurang wi kedemo, tapi sebenarnya dia tambah. Adapun riba nampak dia laba, nampak dia banyak, tapi sebenarnya kau kurang. Itu beza di antara riba dengan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Dan Allah ni tidak suka, tidak sayang, tidak kasih kepada orang kafir. Tiap-tiap yang kafir yang selalu buat dosa, yang berdosa. Kulla kaffarin athim, yang selalu berbuat dosa. Ni Tuhan kena, Tuhan tak suka. Lalu kita tu kena beringat malak lah ni termasuk dalam ayat ni. Kalau dia buat dosa semua, maka kau jauh kita daripada kekasih Allah. Siapa yang kasih dengan Allah, buatlah benda yang baik. Tuhan ni dia nak terima yang baik. Dia baik, pasti dia tak akan terima benda yang tak baik, yang terima yang baik-baik saja. Dalam ayat yang keseterusnya Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan perbuatan amalan yang soleh, wa aqamus shalah, di samping itu dia semaya, tak tinggal semaya dia, semaya sunat, semaya fardu. Boleh buat untuk nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa atuz zakah, wa atuz zakah, di samping dia pula tunaikan zakat, bayar zakat, tak susuk, tak kupik, tak sayang, kerana dia tahu bahawa zakat itu adalah harta orang lain, bukan hak dia. Walaupun duduk di dalam genggam dia, duduk dalam cepoket dia, tapi hak orang lain. Hak sebenar di sisi Allah adalah hak orang lain. Kalau dia ambil guna tak beri, dia berdosa. Maka harta orang secara tidak sah, secara batin. Jadi kalau dia ni beriman, amalan soleh, semaya tak tinggal, lepas tu zakat pula dia keluar, Tuhan janji nak beri ke dia, lahum ajruhum 'inda rabbihim. Bagi mereka orang habis ini ada balasan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi Allah, di sisi Tuhan ada nanti dah. Ajruh mana ada pahala, ada balasan, ada ganjaran. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bagi dia ni dia tak perlu, tak ada ketakutan di atas dia. Hak dia nak belanja buat baik, kata dia nak puasa, nak akan bertupuh dengan benda yang tak baik, dia tak kena takut hak tu. Dan di hari akhirat esok dia tak kena duk sedih, dia tak kena duk rasa tak puas hati dengan apa yang dia buat selama di hidup atas dunia ni. Itulah dua ayat yang kita baca. Mudah-mudahan kita jadi orang yang kedua ni, orang yang beriman, amalan soleh, kerana kita nak apa yang Allah janji kepada kita. Di samping kita berdoa dan minta, buat saja dengan ikhlas, dan sambil kita minta, kerana Tuhan ni kena kepada orang yang minta. Siapa minta banyak dia, hak itulah dia sayang.
Dia tak serupa manusia. Manusia ni orang minta banyak, dia kau tak kena. Kali dua kali tak apa lagi, kau lama kau tak kena. Tak serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau minta dia kau suka. Oleh itu, apa yang kita perlu minta, kita mintalah apa yang Allah nak janji nak beri kepada orang-orang yang buat amal soleh ni. Ganjaran dan juga tak ada ketakutan, tak ada bimbang, kerana kita nak menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdiha, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.